Assalamualaikum geng, kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. So ini adalah Casa Lambretta X300, sebuah motosikal limited edition daripada Lambretta yang hanya terdapat 999 unit sahaja di dunia dan di Malaysia adalah 10% daripada bilangannya. Sebelum kita mulakan, apa kata yang korang yang baru singgah dekat channel ni dan juga yang belum lagi subscribe channel ni, tekan butang loceng dan juga korang boleh komen dekat bawah kalau kata korang peminat motosikal Lambretta ataupun motosikal klasik yang macam ni. Dan kita sama-sama berselawat dulu ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Jom kita sembang sikit pasal motosikal ni, dan korang nak tahu harga dia, aku akan ceritakan di akhir video. Okey geng, X300 Casa Lambretta Limited Edition ni, motosikal ni sebenarnya dihasilkanlah dengan nama Casa Lambretta ataupun Rumah Lambretta kalau kita translatekan ke bahasa Melayu, yang mana ini adalah limited edition lah, seperti aku bagi tahu di awal video tadi. Di Malaysia saja terdapat 99 unit daripada keseluruhan 999 unit worldwide untuk motosikal limited edition ni. Dan aku just nak cerita sikit berkenaan dengan dia punya spek, dan lepas tu kita akan belik-belik sikit lah, tengok apa yang ada dekat motosikal ni, apa yang menarik dia, dan kenapa motosikal ni limited edition lah, kenapa dia orang buat motosikal ni limited edition. Dan basic dia datangkan dengan enjin single cylinder 4 stroke 4 valve 275cc yang mampu menghasilkan 25.1 horsepower pada RPM 8250 dan juga 24 Nm of torque pada RPM 6250. Dan dia of course lah didatangkan dengan transmission CVT. Antara features lain, sebenarnya dia punya untuk penutup minyak ni pun sebenarnya nampak lebih eksklusif lah. Dia didatangkan dengan tangki yang berkapasiti 7.5 liter dengan berat sekitar dalam 160 kg. Ini adalah unit 385 daripada 999 unit. Dan dia ada satu plate dekat sana, dan juga plate dekat sini pun dia ada cuff kat sini 385 daripada 999 unit. So abang ni owner, so dia beli, dia dapat lagi 12 barang rare dalam kotak ni lah. So barang apa bang antaranya? Ada t-shirt, adalah beberapa ada banyak lah barang-barang rare untuk Lambretta dalam ni. Kotak dia pun kotak carbon, design carbon geng. Oh, duduk atas motor limited edition boh. Motosikal ni dia punya seat height dia 790mm, dan untuk aku dengan ketinggian 165 cm, macam ni lah dia punya kaki aku agak sedikit mengenjengkit lah, sebab sebenarnya 790 tu sebenarnya rendah, tapi dia punya seat dia agak lebar. Tapi as usual lah, kalau kata aku satu kaki dekat footpack, steady je macam ni, rata je. Cuma bila kita letak kat atas tu, berdiri dua-dua kaki kat bawah tu, yang dia jadi macam agak macam jengkit tu lah. Berat dia 160. Kita tengok senang ke tak nak parking. Oh, mudah sangat. Apa korang dapat bila korang beli skuter ni, dia punya livery dia memang ada signature Vittorio Tessera, lepas tu dengan nombor 47. And then kat situ dia punya stiker carbon. Depan ni stiker carbon. Lagi satu, dia ada plate dekat bawah ni yang juga menunjukkan motosikal ni special edition 385 daripada 999. Unfortunately aku tak boleh nak share dengan korang sebab dia tak buka bateri dia. Tapi ni dia punya TFT meter. TFT meter ni ada banyak function sebenarnya. Antara function-function yang ada dekat TFT meter ni adalah dia punya design. Dia support banyak language, boleh dihubungkan dengan phone, custom meter. Lepas tu ada 5 theme of interface dan macam-macam lagi, dan dia color lah. Wah, itu macam lah. So ini adalah meter dia lah, yang mana korang boleh connect kepada phone, dan ada beberapa themes yang korang boleh tengok lah. Okay ngam, terima kasih bang. Okay, sama. Kemudian dekat sini ada windshield carbon, dekat sini pun carbon. Ada pula spoiler kat sini pun carbon. Dari segi design sebenarnya nampak seperti macam X250 je pun. Tetapi kat sini kalau korang nak bawa kat jalan, pastikan korang ada lesen B full lah, sebab dia dah 200 atas daripada 250cc. Untuk seat pun lebih sporty macam ni. And then kita tengok, jom kita tengok dia punya bawah tangki seat. Untuk minyak kat sini, dia punya cap ni sebenarnya nampak macam mahal lah, nampak macam barang mahal. Lepas tu ada storage kat sini. Aku rasa satu helmet biasa lah, helmet steng saja boleh disimpan kat sini. And then untuk dia punya tools dia,
dia boleh letakkan dekat sini. Kita boleh letakkan dekat sini terus. Ngam tak? Untuk lid kat sini, lid seat kat depan kita buka kat belakang, tapi untuk depan ni kita boleh buka lid dia macam ni. Pusing kat sini, dia ada untuk ruang coolant. Unfortunately tak boleh letak apa-apa, tetapi dia ada untuk charge to USB Type C kat sini. Lain-lain meter TFT, signal pun lain-lain, meter LED, signal juga LED, lampu belakang pun juga integrate sekali LED. So itu je lah geng. Untuk harga dia, unfortunately motosikal ni adalah dijual berdasarkan harga price of application, yang mana korang yang kena hantar application berapa harga korang nak beli, dan dia akan tengok lah. Setakat ni harga yang tertinggi pernah ditawarkan adalah RM48,000. Sayangnya kalau korang nak beli motosikal ni, dia dah habis untuk pasaran Malaysia. Kesemua 99 unit telah habis dijual. Kalau korang nak beli, korang kena carilah owner-owner sekarang, pujuk dia orang untuk beli. Tapi harga dia mungkin RM60,000, mungkin RM90,000, bergantung betapa minat dan betapa rarenya motosikal ni lah. So itu saja geng untuk motosikal Casa Lambretta X300 Special Edition ni. Kita jumpa dalam video akan datang. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum.